Saya nak buat kita punya ayam buttermilk dan ini bahan yang diperlukan. Alright, jadi ayam buttermilk ni memang mudah sajalah, cuma dekat dalam resipi saya ni ada satu yang lain daripada yang lain. Saya sebenarnya nak cari biji bijan, tapi saya tak jumpa bijan, jadi saya gunakan biji selasih. Biasanya selasih ni orang guna untuk buat air, betul? Orang akan rendam dia, jadi orang panggil macam apa? Macam telur katak macam tu kan. Tapi kita boleh gunakan juga untuk masakan. Macam mana? Nanti saya akan tunjukkan, korang kena tengok dulu. Yang paling penting, bahan tadi saya dah kongsikan. Kalau ada 1-2 bahan tak ada tu, tak ada masalah lah. Untuk yang pertama, kita nak kena goreng dulu ayam ni. Sebab itulah saya dah panaskan kita punya minyak ni berasap. Korang boleh tengok sini dah berasap. Sebab kalau nak goreng ayam, kalau nak crispy, lebih-lebih lagi kalau kita gunakan kita punya tepung beras ni, memang minyak tu nak kena betul-betul panas berasap. Kalau dia tak panas berasap, nanti dia susah nak garing. Lepas tu bila kita goreng tu dia jadi cepat sogi. Jadi tak nak kena panas macam ni. Okey, sekarang ni saya satukan kat dalam bowl kita punya tepung beras. Dan selain daripada tepung beras, apa yang kita boleh gantikan? Kita boleh gantikan dengan tepung ubi kentang. Okey, tepung kentang, tepung ubi ataupun tepung jagung lah. Kalau untuk tepung gandum, untuk buat goreng boleh. Tapi tepung gandum ni dia tak boleh dia single je. Dia kena campur lagi bahan-bahan yang lain lah. Maksudnya kena tambah sikit dengan tepung beras ke tepung jagung. Tapi kalau ada tepung beras je, kita boleh guna 100% tepung beras sahaja. Okey. Dan saya akan gaulkan dia bersama dengan inilah dia kita punya biji selasih ni. Okey, masukkan sikit ke dalam ni untuk bagi kita punya tepung ni warna gelap-gelap sikit. Jadi bila kita salutkan nanti dengan kita punya ayam ni. Okey, jadi kita mengharapkan agar ayam tu adalah dia punya rupa, orang kata macam ada biji-biji sikit tu kan. Macam ni je. Seterusnya kita satukan dengan air. Okay, masukkan air sedikit. Nanti kita celup ayam ni, kita terus goreng. Masuk air. So, untuk air ni, kita buat dia sedang-sedang elok je. Jangan terlampau cair sangat. Okey, jangan terlampau pekat sangat. Asalkan dia boleh melekat dekat kita punya ayam, itu yang kita nakkan. Okey, jadi nak tak nak, kita kena letakkan air sedikit demi sedikit. Sebab saya, katakanlah kalau kita dah tak ada tepung lain kan. Macam tepung yang saya pakai tadi, saya dah letak semua kat dalam ni. Lepas tu, air pula saya main curah je masuk terus. Lepas tu dia je cair dah. Macam mana kita nak letak lagi tepung kan, sebab tepung pun dah habis. Jadi nak tak nak, setiap kali kita nak masak gunakan tepung ni, kita nak satukan dengan air, kita letakkan sedikit demi sedikit. Okey, kacau sikit lagi lah. Macam ni dia dah nak mula jadi dah ni. Tapi yang ni masih terlampau pekat. Okey, likat sangat. Kita tambahkan sedikit air lagi. Nak tahu dia punya level mana, dia punya konsisten tu, nanti saya akan tunjukkan. Okey, dia ada cara dia, saya boleh tunjukkan nanti. Yang paling penting kita kacau dulu sikit-sikit. Okey, dia dah nak jadi dah ni. So, pastikan juga bila kita gaul ni, dia sebati. Okey, nak tahu dia okey tak okey, kalau saya suka tunjukkan belakang sudu. Okey, kalau kita buat satu garisan macam ni, kita tengok tepung tu dia turun pun tak turun sangat lah. Dia tak turun dan dia tak running. Kalau dia running, maksudnya tepung tu terlampau cair. Okey, jadi kita dah dapat tekstur yang kita nak macam ni. Sekarang ni kita boleh ambil ayam dan kita boleh goreng kat dalam minyak yang kita dah panaskan ni. Sekarang ni, ayam ni, kita celup kat dalam tepung ni. Alright, dah masuk kat dalam ni, kita terus celup dia dekat dalam kita punya minyak yang dah panas ni. Goreng terus dalam ni. Saya pun sebenarnya, kali pertama sebenarnya saya masak menggunakan biji selasih ni. Biasa kita guna kita punya biji bijan kan, tapi itu kelainan yang kita nak cuba bawakan lah. Sebab kalau ada dekat rumah tu, bolehlah guna untuk masakan kan. Ni saya dah tunjuk saya dah cuba dulu, maksudnya jadi, so kita boleh guna nanti. Okey, gaul-gaulkan dia, masukkan ke dalam kita punya minyak. Dan untuk ayam ni, bila kita dah potong dia sedikit kecil, masa yang diperlukan pun tak lama lah. Lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Okey, asalkan dia betul-betul garing, crispy. Lepas tu kalau tengok macam ni, dia mula jadi kembang sedikit lah sebab kita gunakan biji selasih kan. Tapi boleh je, kalau dia nak mula kembang ni, tambahkan lagi sedikit air. Tak ada masalah. Goreng sikit lagi. Satu lagi. Alright. So, ini yang terakhir. Masukkan kat dalam kita minyak. Okey, jadi kita dah masukkan ayam kita kat dalam minyak ni. Dan untuk resipi saya tadi, kita tak boleh nak perap dia. Sebab biji selasih ni, bila dia kena dengan air, dia akan jadi lagi kembang. Jadi, nanti kita punya dough tu, dia akan jadi macam jelly agak-agak. So, dia tak berapa sesuai sangat. Maksudnya, lepas kita dah celup, kita terus goreng dan kita biarkan dia masak lebih kurang dalam 5-6 minit. Nanti saya akan tunjukkan langkah yang seterusnya. Baik, ini hasil dia untuk kita punya ayam dan pastikan juga bila kita nak kacau ayam ni, kita kena bagi dia crispy dulu. Kalau macam saya cakap 8 minit ataupun 6 minit, maksudnya kita biarkan 3 minit dia masuk dulu kat dalam ni. Lepas 3 minit baru kita flipkan dia. Kalau tak nanti kita takut dia punya tepung tu tertanggal lah apa semua kan. Okey, yang ni kita dah boleh flipkan dia sikit.
Nampak tu. Nanti kan mana dia? Dia ada macam orang kata ada biji-biji sikit kat atas ni. So boleh, sebenarnya boleh. Hari ni kita dapat resipi baru. Okey, cara yang baru juga untuk kita goreng ayam kita. Kita biarkan ayam ni kejap. Kita pindahkan kuali lah sebab saya nak buat dia punya kuah pula. Okey, kita pindahkan sebelah. Alright. Let's go. Kita buat kita punya kuah buttermilk. Sekarang ni saya tengok macam tengah trend. Okey, ada orang buat pasta buttermilk. Ayam buttermilk memang common lah, memang biasa dan kena nak tak nak ayam memang nak kena goreng dulu supaya dia boleh jadi lebih, orang kata apa, lebih pekat. Alright, sekarang ni kita nak masukkan minyak dekat dalam ni. Ambil minyak daripada ayam tu je lah kan. Ambil minyak daripada ayam tu senang. Panas kan sebab minyak ni dia dah panas. Jadi bila kita masuk terus kat dalam kuali ni dia jadi cepat sikit nak panas. Okey, kita dah masukkan minyak. Seterusnya kita boleh hirislah bahan-bahan yang ada iaitu kita punya bawang merah ni. Okey, untuk bawang merah hiris. Slice nipis lah Kalau agak-agak potong bawang tu, bila potong kita ada masalah menangis kan, mata pedih, apa kita boleh buat? Tutup mata sambil potong. Jadi bila tutup mata sambil potong ni, dia tak pedih. Kan? Macam tu dia tak pedih. Alright. So kita dah potong bawang merah, kita potongkan juga kita punya bawang putih. Yang ini saya crushkan saja. Okey, kita crush, pecahkan dia. Macam tu je. Jangan lupa intai-intai sikit ayam tu. Tak nak dia hangit. Masukkan kita punya bawang merah dengan bawang putih. Okey, macam tadi saya dah masukkan kita punya minyak. Sekarang ni kita boleh satukan dengan kita punya butter. Sebab kalau masukkan butter awal-awal tadi kuali dah panas, saya takut dia hangit. Jadi nak tak nak kalau kita gunakan butter, minyak tu kena letakkan juga supaya kita punya butter ni dia tak hangit. Dia punya nisbah dia agak-agak lebih kurang macam 2 sudu butter dengan 2 sudu minyak jugalah, lebih kurang macam itulah. Okey, kita kacau semua sekali. Kalau dah namanya buttermilk ni, memang butter tu kena lebih supaya bila kita makan tu dia ada lah aroma buttery tu. Itu yang penting sebenarnya. Kita boleh flip-flip sikit ayam ni. Lama. Saya pegang ayam ni pun memang crispy memang keras. Memang dia punya rangup tu memang saya rasa another level lah. Tapi tepung beras tu biasa, cuma pakai biji selasih ni yang luar biasa lah. Alright. So yang ni kalau tengok dalam TV memang cantik. Kita nampak dia punya biji selasih tu. Cantik. Kita biarkan dia sikit lagi. Saya rasa ayam ni lebih kurang dalam 2 minit lagi. Lepas tu kita dah boleh angkatkan dia. Dan sekarang ni untuk kita punya buttermilk ni, kita dah tumis bawang putih, bawang merah. Kita masukkan sedikit cili padi kat dalam ni. Okey, pakailah lebih kurang dalam 3 tangkai. Kalau tak nak pakai cili padi pedas-pedas, boleh pakai cili merah. Slightly tak pedas sangat. Ataupun boleh pakai cili flake. Okey, cili flake ke ataupun cili kering. Boleh juga. Okey, kalau Chinese punya style, cili kering pun boleh juga. Kita boleh pakai terus. Okey, masukkan cili padi dalam ni. Dan juga kita punya daun limau. Selagi ada daun limau dekat dalam dapur ni, memang selagi itulah saya akan guna. Sebab saya suka dia punya bau. Memang favourite saya, bau-bau wangi ni. Okey, kat sini kita dah boleh dapat bau dia dan saya boleh selamatkan ayam ni kot. Kita keluarkan ayam ni dulu. Okey, kita ambil ayam ni. Ni dah ada, ambil terus. Cantik lah mana dia kan. Saya ingat boleh pakai lah resipi ni. Kita boleh buat dekat rumah. Nampak tak dia punya tepung yang disalut tu dekat ayam tu. Dia tak sekata, tapi yang buatkan tak sekata tu yang nampak dia cantik tu kan. Okey, ambil lagi, satu lagi. Satu lagi. Dan last sekali ayam kita yang ini yang paling besar ni. Tak terus kat sana. Walau nampak tu daripada satu peha ayam ke, nampak mewah, nampak banyak. Kita boleh kongsi dengan kawan-kawan. Mana yang duduk hostel tu kan, nak makan dengan kawan-kawan, inilah resipi kita boleh cuba buat. Alright, sekarang ni kita masukkan kita punya cendawan. Iriskan saja cendawan kita, masukkan. Yang ni saya pakai cendawan Shimiji. Shimiji ni memang type dia jenis yang panjang macam ni. Potong tangkai bawah dia dan kita masukkan cendawan kita kat dalam kuali. Kita satukan dengan sedikit kita punya daun ketumbar yang kita dah beli ni. Aduh, dia kalau daun ketumbar ni dia memang tak tahan lama Kalau kita terbiar dia sekejap dalam kereta pun terkena panas ke dia memang agak layu. Tapi jangan buang. Jangan buang. Macam saya ni, saya pakai sebab dia punya bau dan aroma dia masih ada. Dia lain lah. Lain kalau dia dah kering. Kalau layu kita boleh pakai. Kalau kering tu mungkin dia dah lain sikit lah rasa dia. Okey, jadi apa-apa pun kalau sayur tu nampak layu, jangan buang. Kita pakaikan terus. Alright, masukkan daun ketumbar. Dan kita boleh satukanlah bersama dengan kita punya susu ni. Susu yang saya pakai ni adalah susu segar. Alright, kita kacau terus macam ni.
Kalau ada keju, anda boleh masukkan keju dekat dalam ni supaya dia jadi pekat. Kalau tak ada, boleh pakai tepung jagung. Tapi kalau nak biarkan berkuah macam ni pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Kita boleh biarkan dia kuah-kuah macam ni. Kalau saya macam ni pun dah memadai dah. Alright, jadi untuk kita punya daun ketumbar ni, kalau kita nak pakai biji ketumbar pun boleh juga. Okey, cuma bila biji ketumbar ni kalau dia terlampau besar tu, kalau kita makan dia mengganggu sikit lah. Maksudnya dia macam ada, alah apa yang terselit ni macam lagi macam tu lah. Tapi kalau daun ni dia tak ada isu terselit apa semua kan. Alright, saya tengok kat dalam ni memang tahu dah ni rasa dia pedas. Tapi itu yang saya nak, memang dia nak kena pedas. Jadi kita season sikit. Okey, kita season sikit dengan kita punya garam. Okey, jangan banyak sangat sebab saya gunakan butter ni yang saya pakai daripada rumah. Butter yang memang salted. Okey, seterusnya gula. Tutupkan api. Kita boleh curahkan kita punya kuah dekat atas ayam. Ni yang saya buat ni semua antara yang saya dah biasa buat dekat rumah. Saya pernah buat dekat waktu saya kerja hotel dulu. So saya tunjukkan kepada anda. Okey, dan juga kenapa kita kena goreng dia garing-garing? Inilah punca dia, sebab bila kita goreng dia garing gunakan tepung, kita punya tepung beras tadi, dan bila kita curahkan kuah dekat atas, dia susah nak sogi ataupun susah nak lemau lah orang kata kan. Walaupun orang kata, chef, dia dah kena air ni chef, dia tak lemau ke? Tak, sebab kita gunakan tepung beras. Kalau tak percaya, cubalah. Dan ini resipi istimewa khas dari Dapur Bujang Ramadan, ayam buttermilk.